Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan saya Zulaika akan membentangkan tentang tajuk ketokohan sultan yang terkenal pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Tokoh yang pertama adalah Sultan Uthman bin At-Tughul. Tarikh lahir beliau pada tahun 656 Hijrah atau bersamaan dengan 1258 Masihi. Tarikh mangkat beliau pula ialah 726 Hijrah atau 1326 Masihi. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 27 tahun. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya Zulaika untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih kepada partner pembentangan saya, Amni. Seterusnya, jawatan yang dipegang oleh beliau ialah sebagai pemerintah pertama Kerajaan Uthmaniyah. Seterusnya, sumbangan beliau pula ialah menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Poin yang kedua ialah mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada Kerajaan Saljuk. Poin yang terakhir ialah mengasaskan Kerajaan Uthmaniyah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Safia. Dan nama saya Siti Nurbatisha. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang Sultan Murad I bin Urkan. Yang pertama, tarikh lahir 726 Hijrah bersamaan dengan 1325 Masihi. Yang kedua, tarikh mangkat iaitu 791 Hijrah bersamaan 1388 Masihi. Yang ketiga, tempoh pemerintahan selama 30 tahun. Yang keempat, jawatan iaitu pemerintahan ketiga. Akhir sekali, sumbangan. Sumbangan yang pertama ialah membentuk pasukan Janissary. Yang kedua, memerintah Angkatan Tentera Laut. Yang ketiga, menjadikan Idin sebagai ibu negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum guys. What's up guys? Okey, kami dari kumpulan Kad 3 akan membentangkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Tarikh lahir beliau 833 Hijrah atau 1429 Masihi. Tarikh mangkat beliau 886 Hijrah atau 1481 Masihi. Beliau memerintah selama 31 tahun dan beliau memiliki jawatan pemerintah ke-7 Kerajaan Uthmaniyah. Antara sumbangan beliau ialah membuka kota Konstantinopolis pada tahun 857 Hijrah dan 1453 Masihi. Selain itu, menyatukan empayar di antara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary. Akhir sekali, mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmat Faizafan bin Zamri. Saya bersama sahabat saya Dinda Mursyid akan membentangkan tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Beliau lahir pada 900 Hijrah bersamaan dengan 1494 Masihi dan mangkat pada 974 Hijrah bersamaan dengan 1566 Masihi. Beliau memerintah selama 48 tahun dan memegang jawatan sebagai pemerintah ke-10 Kerajaan Uthmaniyah. Sumbangan-sumbangan beliau pula akan disambung oleh sahabat saya, Dinda Mursyid. Sekian, terima kasih. Antara kebanggaan Sultan Sulaiman ialah beliau gelar membuka Belgrade dan membuka Algeria dan Tunisia. Selain itu, beliau juga menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Qanunamas. Dan juga beliau gelar mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang menjadi kuasa besar mata baca itu. Itu kasih pada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Danish bin Muhammad Sofi. Saya hari ini akan membentangkan tentang faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah dari segi pentadbiran. Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Penguasaan laluan di antara benua Eropah dan benua Asia apabila menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus. Sekian itu saja daripada saya, Ahmad Danish, daripada Kad 5. Assalamualaikum, saya Elina. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dari aspek keilmuan. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu, pembangunan, falsafah, kesenian bina dan teknikal. Poin seterusnya saya akan berikan kepada partner saya. Yang kedua, menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Al-Quds di Agaria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekelas dan Ustaz Ofa. Saya Raja Nurdana Kesara dan partner pembentangan saya ialah aku Sarah Syahinda. Kami akan membentangkan faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah dari aspek sosial. Dari aspek sosial dia terbagi kepada 3. Yang pertama, penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Dari aspek sosial kedua pula, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kusara Syahinda binti Hamzah. Saya dari grup faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah dari aspek sosial. Okey, so faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah yang ketiga ialah sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas, pendidikan dan kesihatan. So, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam dan ini kawan saya yang bernama Akib Khalid. Kami berdua akan membentangkan tentang faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah daripada aspek ketenteraan. Faktor yang pertama adalah semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama dan negara. Faktor yang kedua pula ialah menjaga kebajikan tentera dengan menyelaras sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Badrul daripada kumpulan Kad 9, iaitu faktor kemerosotan kerajaan Uthmaniyah. Faktor-faktornya ialah teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam perang. Selain itu, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Seterusnya ialah gerakan menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Selain itu, kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Akhir sekali, persaingan politik dalam dalaman istana dan perubatan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Natasha binti Baharudin. Dan saya Muhammad Syarif Dayat. Kami akan membentangkan tentang iktibar pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Selain itu, kita juga hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara agar rela berkorban mempertahankannya daripada serangan musuh. Baiklah, yang seterusnya, kita hendaklah berpegang kepada ajaran Islam agar hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara kita.
Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.